Negara ASEAN perlu meningkatkan kerjasama untuk memperkukuh rantaian bekalan dan keterjaminan makanan dengan saling membantu serta memanfaatkan rizab beras kecemasan dengan lebih berkesan. Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. berkata, kerjasama rapat antara negara anggota dan rakan kongsi seperti China, Jepun dan Korea Selatan amat penting dalam membina rantaian bekalan yang berdaya tahan, memperkukuh program latihan dan memperluas pertukaran kepakaran. Crisis in terms of food supply. We are very grateful to all our partners who have contributed to emergency price. So these are the things that to strengthen the relationship between the three countries and Marcos turut memuji semangat kerjasama kukuh antara negara ASEAN khususnya dalam menangani cabaran keterjaminan makanan. Mengenai kod tata kelakuan COC bagi Laut Cina Selatan, Marcos menegaskan semula komitmen teguh Filipina untuk terus memperjuangkan rangka kerja itu yang bertujuan memastikan keamanan, kestabilan dan kerjasama di rantau ini. Kanada bersedia untuk menyambung semula rundingan perdagangan dengan Amerika Syarikat. Penepun Perdana Menteri Mark Carney menegaskan bahawa penetapan masa bagi sebarang rundingan bergantung kepada Washington. Look, we stand ready to sit down with the United States, myself with the President, my colleagues with their colleagues, when the US is ready to sit down. Khamis lepas, Trump mengumumkan belum menghentikan rundingan perdagangan dengan Kanada selepas satu iklan politik di Ontario menyiarkan petikan ucapan ikon Republican dan bekas Presiden Ronald Reagan yang menyatakan tarif boleh mencetuskan perang dagang dan malapetaka ekonomi. Washington terus mengumumkan tambahan tarif sebanyak 10% ke atas barangan import dari Kanada pada Sabtu. Carney mengulangi bahawa Kanada akan terus meneruskan agenda kepelbagaian perdagangan termasuk perjanjian baru di Asia dan Eropah serta mempercepatkan rundingan dengan ASEAN.